Apa kata kejap pace lagi penat. Buat math training lagi penat. Community titik. Day tu daripada 30 hari untuk aku lari 5 kilo, pace 5. So jom. Settle je day 1 hari tu, aku dapat banyak komen daripada track aku ni. Amel kata, math bro, abang try math, abang nak buat math. So hari ni kita buat math training. So jom. So macam biasa, ini aku bawa 361 Fuse 5 aku. Jom kita start. So aku kena lari dalam heart rate yang 159 BPM ke bawah aja untuk dapatkan Timum punya math training. So jom kita try. So macam ni lah pace aku kalau aku nak lari bawah 159. So kita tengok 5 kilo berapa minit kan. Pace 9.44. So agak slow, tapi nak jaga heart rate mau pergi cepat. Kita kena buat agak. Siapa kata kejap pace lagi penat, buat math training lagi penat. Community nitik. So sekarang nak masuk 4 kilo. Sebab apa penat buat math ni, aku nak jaga heart rate aku tak cepat lebih kepada 159 BPM. Benda tu yang penat kan. Sekarang ni dah 40 minit dah, baru 4 kilo dalam pace 10.9 macam tu lah. 5 km pace 10 baik. So settle dah math training 5 kilo kita 50 minit. So bagi aku math ni memang agak penat daripada interval lah. Kita nak stay kan heart rate kita bawah daripada 159. Untuk aku lah agak memenatkan, kita tak boleh slow sangat, kita tak boleh laju sangat. Benda ni challenging lah bagi aku, benda baru lah. Kepada hampa yang nak try buat math training ni, hampa cuba komen kat bawah. Nanti aku akan buat video macam mana hampa nak kira heart rate optimum math training untuk hampa. Nak follow aku punya journey 5 kilo pace 5 ni, jangan lupa follow aku. Jumpa lagi. Ciao.